Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Ati. Okey, so untuk video kali ni cikgu nak sambung nisbah trigonometri 5.1.4. Kita nak menentukan nilai sinus, kosinus dan juga tangen bagi satu sudut tirus. Jom. Okey, bagaimana kita nak menentukan nilai sin, cos dan juga tangen untuk suatu sudut tirus? Okey, kita gunakan nisbah trigonometri yang macam kita dah buat sebelum ini. Okey, apa yang kita dah belajar sebelum ini? Masih ingat lagi tak? Okey, atau kamu boleh tonton video yang cikgu dah buat sebelum ni. Okey, kita tengok contoh yang pertama dulu. Okey, sama-sama itu kita akan kita akan ingat balik lah. Okey, so rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. Hitung nilai. Pertama dia nak panjang PR. So ini adalah panjang PR. Kedua dia nak sin, PRQ, cos dan juga tan. Okey, so kena tengok betul-betul lah huruf yang dia bagi ni. Okey, so apa yang kita kena buat? First kita cari dulu panjang PR. Okey, di mana PR? Yang ini. Ini PR. Kalau kamu tengok, ini adalah segitiga bersudut tegak. Dia dah bagi panjang QP dan dia dah bagi panjang QR. Okey, so macam mana kita nak cari panjang PR? Kita nak guna apa? Kita guna teorem Pythagoras. Okey, so ingat tak? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 kan? C adalah hypotenuse. Okey, so kita cari panjang PR. So PR kat sini adalah hypotenuse. Okey, so PR punca kuasa, kita tulis terus punca kuasa, senang. Okey, PR. Okey, kalau anak murid cikgu sebut macam ni. Kalau kita nak hypotenuse pendek tambah dengan pendek. Okey, so 8 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2. Okey, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 289. Betul? 64. Takut cikgu salah pula. Okey, 289. Okey, tekan punca kuasa, kita akan dapat 17. Okey, 17 cm untuk panjang PR. Boleh? Okey. So, kita dah dapat sekarang ni 17 cm untuk panjang PR. So, kita dah jawab A lah. Okay, A kita dah dapat. Okay, macam mana nak cari B, C dan D? Okay, so nak cari B, C dan D ni, kita kena pastikan dia punya sudut. Untuk B dan C, dia menggunakan sudut yang sama, iaitu PRQ. Sudut PRQ, di mana sudut PRQ? Tengok huruf yang di tengah. Okey, R. Betul? Kan? Okey, so di mana sudut R? Okey, sini R. Okey, so kita tentukan, okey, sini hypotenuse. Kita tulis siap-siap. Hypotenuse, okey. Kemudian ini adalah sisi bertentangan untuk sudut R lah. Sini adalah sisi bersebelahan. Okey. So macam mana kita nak cari? Ingat tak ni? Okey. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu Tipah suka. Okey. So ini adalah ratio ataupun nisbah trigonometri yang kita dah buat dalam video sebelum ini yang kamu telah pelajari. So kita guna balik yang ni untuk nak cari sin, cos dan juga tangen. Okey. So B dia nak sin sudut PRQ. Okey, sin saya tak handsome, T per H. T kita adalah mana T? T adalah 15. Okey. Mana H? H adalah sini PR, so H adalah 17. Okey. Boleh pemudahkan tak? Dah tak boleh pemudahkan. So ini adalah jawapan dia. Okey, ini jawapan dia. Kalau kita pastikan kamu punya pecahan itu berada dalam pecahan termudah. Okey. So kita jawab B pula. B masih lagi menggunakan sudut yang sama, cos Q PR. So sudut dia di PRQ. Cikgu salah tengok.
Okay, cos PRQ. Okay, cos sama dengan kalau saya handsome, S per H. Okay, S, mana S? Okay, sudut, sini sudut, so sini sebelah 8. So 8 kat sini, 8 bahagi dengan hipotenus dia adalah 17. Okay, pecahan termudah. Okay, so ini jawapan dia untuk cos. Okay, sekarang kita buat yang B pula ni. Ni C. Okay, kita buat D. So D is tan QPR. Okay, tan sama dengan T per S. Okay, so T tentang, okay, so sekarang ni sudut dia dah berubah. Sudut dia, okay, warna hijau. Sudut dia pada P. So kita nak ambil P lah. Tak boleh lah ambil R lagi. Okay, sudut pada P. So sini sudut P. Sini bertentangan dengan P. Sini bersebelahan dengan P. So yang ini adalah hipotenus tak berubah. Okay, so dekat sini, okay, T dia adalah 8. S dia adalah 15. So 8 bahagi 15. 8 per 15. Tak boleh pemudahkan. So itu adalah jawapan dia. Okay, so ini adalah untuk contoh nombor 1. Okay, contoh yang kedua, dia ada banyak soalan kat situ. Dia ada 6 soalan. Okay, raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQT. Okay, huruf dia ni, cikgu ubah sikit. Okay, ni Q. Okay, PQT dan RQS. Okay, PQR ialah garis lurus. Diberi bahawa panjang SQ ialah 6 cm. SQ, so 6 cm. Nampak tak dia ada tanda ni? Kan? Dia ada tanda ni. Maksudnya, kalau 6 cm, so yang atas ni 3. Yang bawah ni pun 3 lah. So, 3 tambah 3, 6. Okay, hitung nilai panjang QR. So, kita cari dulu panjang QR. Mana panjang QR? Okay, so ini adalah panjang QR. Okay, maksudnya dia melibatkan segitiga yang ni lah. Segitiga QRS. Okay, so kalau kita tengok sini adalah 90 darjah. Jadi, kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Okay, so dia nak QR. Okay, QR adalah bukan hipotenus. Jadi kita buat apa? Teorem Pythagoras. Panjang tolak pendek. Yang lagi satu ni kan. Okay, so 6 kuasa 2. Kita dapat 100 tolak 36. 64. So QR kita dapat 8 cm. Okay, 8 cm. Okay, kemudian dia nak panjang PT. Mana PT? Okay, so PT adalah hipotenus untuk, okay, ni PT. PT adalah hipotenus untuk segitiga PQT. So, kita ada 4 dengan 3 dekat sini. 4, 3, 5 sebenarnya dia punya pasangan tu kan. Ingat tak? Okay, so kalau kamu ingat terus boleh. Kalau nak buat jalan kira pun boleh. Sebab biasanya ni satu markah lah. Okay, tapi kita buat je jalan kira. Okay, so kita nak cari hipotenus. So, pendek tambah pendek. T kuasa 2 tambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, 9 tambah 16, 25. So, kita dapat PT adalah 5 cm. Okay, boleh? Okay, sekarang kita nak jawab C. C adalah sin QRS. Okay. Okay, sin QRS. Mana dia? QRS. So, sudut dia di sini. Okay, sudut QRS. Okay, so tentang dia sebelah sini. Hipotenus dia sini. Sebelah dia sinilah. Okay. So, sin QRS. Cikgu guna warna lain pula. Sin QR. Oh, okay. Sin QRS. Saya tak handsome. T per H. Okay. So, T dia adalah
3 campur 3. Ni daripada atas sampai bawah lah. So, 6 per H dia adalah 10. Jadi, kita pemudahkan dia 3 per 5. Okey. Kemudian, mana? Cos TPQ. Cos TPQ. Okey. Dah berubah sudut dia. So, kita tengok sudut yang lain pula. TPQ. So, yang ini. Okey. Kalau cikgu conteng banyak nanti, kamu pun pening. Okey. So, saya takut hantu. Kamu suka hantu. S per H. Sebelah dia adalah 4. Okey. Hypotenuse dia adalah 5. Okey. So, 4 per 5. Kemudian D cikgu pakai warna biru ni lah. D pula. E tan PTQ. Okey, tan PTQ mana? PTQ sini. Okey. Tapi tentu tipah suka. Tentang dia adalah 4. Sebelah dia adalah 3. Okey, tengok segitiga yang mana digunakan. Okey, kemudian F. Banyak soalan dia ni. Okey. Okey, F. Okey, kita guna warna purple. Okey, F tan QSR. So, sudut dia pada S. Mana S? Okey, S di atas. Tentang T per S. Tentang dia adalah 8. Sebelah dia adalah mana sebelah? Okey, sebelah dia adalah 6. Pemudahkan jadi 4 per 3. Hubungan antara sinus, kosinus dan juga tangent. Okey, so kalau kita tengok dekat sini. Okey, so sin tentang per hypotenuse. Cos sebelah per hypotenuse. Tangent tentang per sebelah. Okey, so kita tengok segitiga ni. Okey, kita ada X, PER adalah X, PQ adalah Y, kemudian RQ adalah 1. Kenapa kita pilih 1? Sebab dia nombor yang paling kecil lah. Okey. Okey, macam mana kita nak hubungan di antara sin, cos dan tangent? Okey, kalau kita cari dekat sini, sin theta bersamaan dengan X per 1. Okey, so kita dapat X. Okey, kemudian cos theta kita dapat Y per 1. So, Y. Daripada gambar rajah, kalau kita cari tan theta, kita dapat X per Y. Okey? Betul tak kita dapat X per Y kan? Tapi tentu tipah suka. Okey? So, sebenarnya tan theta ni juga adalah, okey, kalau kita tengok kat sini, kalau kita ambil sin theta bahagi dengan cos theta, okey, kita akan dapat apa? Sin theta adalah X. So, X bahagi dengan Y. Sama tak? X dan Y ni, X bahagi Y. Okey, yang ni pun X per Y. X per Y, X per Y. Jadi, sebenarnya, sin theta per cos theta adalah sama dengan tan theta. Okey, so itu adalah hubungan dia lah. So, satu lagi formula yang kamu kena ingat, tambahan kepada sin cos tan yang kamu hafal sebelum ni, ratio yang kamu hafal sebelum ni, tan theta bersamaan dengan sin theta per cos theta. Okey? Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang ketiga. Jika nilai sin adalah sin theta adalah cos 0.6 dan cos theta adalah 0.8, hitung nilai tan theta. Okey, terus kita ambil tan theta bersamaan dengan sin theta bahagi dengan cos theta. Okey, sin theta bersamaan dengan 0.6, cos theta bersamaan dengan 0.8. So, kalau kita gerakkan titik ni, dia jadi 6 per 8, iaitu kita pemudahkan dia jadi 3 per 4. Tu sahaja. Okey, gunakan tan sama dengan sin per cos.
Okey, contoh 4 pun sama. Okey, contoh 4. Nilai cos theta. Okey, so dia bagi dekat sini sin dengan tan. So, tan theta bersama dengan sin theta per cos theta. So, dia nak cos. Alright. So, kita bawa cos ke sini. Sin theta bahagi dengan tan theta. Okey. Kemudian kita masukkan nilai. Sin theta adalah 3 bahagi 3/8. Okey. So, kalau kamu tak nak confuse bahagi per ni, per yang ini ni, okey, kamu letak terus bahagi. Okey, bahagi tan theta adalah 3 per set 55. Punca kuasa 2, 55. Okey, so apa kita nak buat? Kita terbalikkan dia. Ini kalau kamu tekan kalkulator terus dapat puluhan. Tak cantik lah. Okey, so jawapan dia adalah set 55 bahagi dengan 8. Alright. Contoh yang kelima. Okey, contoh kelima. Okey, raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. Diberi bahawa PR adalah 20 cm. Sin QPR. QPR adalah 3/5. Okey, sini sudut QPR di mana? Dekat P. Okey, sudut PR dekat P. So, sini sudut dia. Sin saya tak handsome. So, T per H. So, sini adalah 3. Sini adalah 5. Okey. Nampak tak dia punya, kita boleh carilah kat sini. Okey. So, macam mana nak cari panjang QR? Okey. Untuk panjang PR, daripada PR, information kita ada pada PR. Okey. 5 bahagian bersamaan dengan 20 cm. Jadi, satu bahagian bersamaan dengan 20 bahagi 5. Kita akan dapat 4 cm. So, untuk panjang QR, dia ada banyak cara lah. So, ni salah satu cara dia. Okay, so kita ada 3 kat sini. 3 kali dengan 4 cm. So, QR adalah 12 cm. 12 cm. Okay, so dia nak cos QPR. Cos QPR bersamaan, okey, sama dengan saya tak handsome, saya tak handsome, kalau saya handsome. Okey, S per H. Okey, so S sebelah. Okey, so sebelah kita kena cari panjang PQ. Gunakan teorem Pythagoras. Okey, kita cari panjang PQ. PQ bersamaan dengan nak ambil 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 pun boleh. Nak ambil 20, 12 pun boleh. Okey, so katalah kita ambil 20 tolak 12 kuasa 2. Okey, kita dapat punca kuasa 2, 5, 6. Kat sini kita dapat 16. Okey, so S dia adalah 16. 16 bahagi dengan 20. Kita dapat 4/5. Sama je kalau kamu ambil yang 3, 5 ni kat sini automatik dah sebenarnya 4 kan. Okey, 4/5. Boleh juga. Alright, so dapat dah jawapan untuk contoh 5. Okey, contoh 6. Raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQT. PQT dan RQS diberi bahawa PQR dan STQ ialah garis lurus. Hitung nilai cos X. Okey, so ini adalah cos, sini adalah X. Cos X. Okey, kita kena cari kalau saya handsome, so sebelah dengan kita kena cari QR dengan hypotenuse. Okey, so kita ada dekat sini 12, 13. Kita boleh cari di sini. Kita cari TQ dulu. So, TQ sama dengan 13 tolak 12 kuasa 2. 169 tolak 144. Okey, 25. So, sini kita dapat 5. Sini 5, sini pun 5. Jadi, SQ adalah 10 cm.
So, QR sama dengan punca kuasa 26. Okay, sebab kita nak cari sebelah kan. So, kita perlukan QR. So, kena cari dulu lah. 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. So, kita akan dapat 576. Okay, punca kuasa 24. Okay, so sini adalah 24. So, cos X, okay, sama dengan S per H. S dia adalah 24. Hypotenuse dia adalah 26. Pemudahkan jadi 12 per 13. Alright. Okay, habis dah contoh. So, ni kamu boleh buat uji minda 5.1D, muka surat 117. So, nombor 1 sama sahaja macam sebelum ni lah. Okay, ABC sampai F ni. So, ini mudah saja. Kamu gunakan teorem kamu gunakan nisbah trigonometri lah. S sama dengan T per H cos. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tipah suka. So, kamu pakai yang ni. Tengok apa yang tak ada, kamu cari. Okay, so yang pentingnya untuk yang ni, kamu kena tahu teorem Pythagoras dan juga nisbah trigonometri ni lah. Okay, so untuk nombor 2. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2, hitung nilai X tanpa melukis sebarang segitiga bersudut tegak atau teorem Pythagoras dengan menggunakan kalkulator. Ataupun dengan menggunakan kalkulator, dia tak pergi guna lah ni. Okay, so dia bagi sin, cos dan juga tan. Yang ini, kamu gunakan rumus ini. Okay, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Macam yang telah cikgu tunjukkan contoh. Alright. Sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. InsyaAllah kita akan buat sudut special. Okay, so bye. Hai, sebelum close video, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Ati. Jangan lupa tekan lonceng untuk video-video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.